Antara yang boleh meluahkan kubur, Nabi suruh kita baca surah Al-Ikhlas. Kalau kita tengok seorang anak kita mati besok, dia tak boleh tolong kita. Besok kalau aku mati ni, mereka tak boleh tolong aku. Aku tak harap mereka boleh tolong aku. Mereka akan berebut getah aku ada. Jangan harap anak-anak, tuan-tuan. Jangan harap anak-anak untuk senangkan kita di dalam alam barzakh. Hari ini Allah bagi kita hidup. Ringan-ringankan mulut kita untuk baca surah Al-Ikhlas. Jangan tunggu anak-anak kita. Mereka takkan tolong kita. Mereka takkan tolong kita. Mereka takkan bantu kita. Kumpul hari ini, tuan-tuan, cukup dah lah untuk kita bersembang tentang hal dunia yang tak boleh ubah apa-apa. Apa salahnya kita gunakan baki umur kita? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita himpun sehari demi sehari, sehari demi sehari, sehari demi sehari. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan yang baik, dan di alam barzakh kita berada dalam alam yang baik.